Char kway teow anti gagal. Alah, kau tak percaya ke aku masak? 250 ml. Kicap char kway teow. Garam, no gula, tak ada tambah apa-apa, just masak sahaja. Dengan udang, ikutlah korang nak protein apa. Itu yang betul. Buat je. Trust the process Kicap lah. Dia tinggal campur. Betul rumah bujang ni. Orang anggap dia ni cili bo. Gaji, potong gaji. Itulah. Apa mak? Letak udang. Ni kalau mak aku dengar ni kena katok kan kuali. Tak pedas kalau letaklah cili bo berapa banyak pun. Orang nak ayam-ayam, nak siput-siput. Apa pasal letak semua? Dari bersihkan. Serap. Okey. Bungkus kuih tiaw untuk satu apa? Untuk apa? Satu tiup. Untuk sebungkus ni. Lepas tu kau dah kacau. Assistant, come on. Tak boleh mak kau, ni mak aku. Tunggulah lama sebab takut dia kembang. Kedai char kway teow tak ada fish cake, tapi kat rumah kita ada fish cake. Lepas tu kucai, lepas tu tahu berbagai. Char kway teow anti gagal. Sikit. Ui, bagus Pandai masak. Ya.